Hari ni, jom kita tengok baja subsidi padi ni datang daripada mana. Let's go. Kat sinilah kilangnya guys. Kilang nafas di Gurun Kedah. Yang menariknya 100% pekerja dia pekerja tempatan. Dilengkapi dengan teknologi moden, dirumus khas untuk pesawah kita. Jom kita tengok macam mana proses baja kita dihasilkan. Bermula dengan gudang penyimpanan bahan mentah. Saya sangatlah teruja tengok baja bergunung-gunung. Kita main berguni je guys. Semua bahan mentah diimport. MOP dari Belarus, Rusia. MAP, DAP dari China. CRIP dari Christmas Island. Dan urea bahan tempatan dari Petronas. Seterusnya kita akan dibawa kepada tempat untuk menggabungkan semua bahan mentah tadi yang dikawal selia dari control center room yang mengawal granulator, dryer drum, cooler drum dan pelbagai lagi mesin-mesin yang sangat mega. Baja yang sudah lengkap prosesnya akan dibawa ke makmal untuk memastikan kualiti dan kandungan mengikut spesifikasi yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Setelah baja menepati syarat yang telah ditetapkan, kita akan pergi kepada bahagian pembungkusan yang dibungkus dengan sangat teliti. Sama moto kualiti adalah budaya kami. Setiap guni akan dijahit dan dilabelkan dengan nombor siri yang berbeza. Terusnya saya akan ceritakan bagaimana baja ni akan sampai kepada pesawat. Lori trailer kita pun dah sampai guys. Padi 1, padi 2, padi 3 akan diangkat dan disusun di dalam lori. Kemudian baja akan dihantar ke stokis PPK seluruh negara. Macam hari ni lori pun dah sampai ke PPK Guak Cepedak. Untuk lori sampai ke sesebuah destinasi, mereka mesti melalui SOP yang ketat untuk memastikan tiada ketirisan dalam subsidi kerajaan. Bukan sekadar baja, racun pun ada subsidi tau mereka sediakan. Keuntungan yang mereka hasilkan, mereka akan kongsi bersama pesawah, antaranya program tautan tani, pemberian zakat, bantuan pendidikan dan pelbagai lagi. Seterusnya, baja subsidi akan diserahkan kepada pesawat. Terima kasih Nafas. Dan terima kasih kepada kerajaan Malaysia atas pemberian subsidi kepada lebih 200,000 pesawah seluruh negara. Dari Peladang untuk Peladang. Alright.